saya nak tengok orang tu bersedih ataupun rasa macam alamak tak boleh ke. Yang itu. Apa benda yang paling berat jadi tentang doktor, tapi doktor rasa orang tak nampak pun benda tu? Pada saya lah, benda yang paling berat ialah kalau saya risau saya tak berjaya apa yang orang tu harapkan. So sebagai contoh lah, orang tu datang dengan mata yang tak nampak, okay, dan saya bagi dia kata, okay, this is the way to do it and things like that, tetapi saya tak dapat nak kecapi apa yang dia impikan ataupun apa yang dia harapkan. Okay, especially kalau orang datang tak nampak, okay, memang langsung tak nampak. Tapi of course dia punya harapan ialah dia nampak kembali. Betul? Tapi kadang-kadang kerosakan mata tu mungkin dah terlalu lanjut, dah terlalu banyak. Jadi kadang-kadang saya rasa berat jugalah untuk memberitahu orang tu bahawa okey, saya boleh menolong, tetapi mungkin tak seperti yang diharapkan ataupun apa yang dia rasa dia nak tu mungkin tak dapat nak dikecapi. So itu agak berat bagi saya. Okey, maksudnya berat untuk seorang doktor tu, bagi doktor lah adalah kesembuhan. Kesembuhan pasien yang datang tu sebab dia datang dengan harapan kan. Betul. Untuk mencapaikan apa yang diharapkan. Itu kan kadang boleh agak berat kan, kind of thing. Sebagai contoh, kalau misalnya parents bawa children, right? Of course dia nak children dia tu nampak seperti kanak-kanak lain. Tetapi kalau misalnya masalah dia tu memang tak boleh nak disampai ke arah itu, of course dia nampak saya nak tengok orang tu bersedih ataupun rasa macam alamak tak boleh ke. Yang itu yang buatkan saya a bit berat hati. Kan? Okay, saya dah tahu dah ayat dia. Takut menghampakan orang. That's the word. Exactly that. Takut menghampakan harapan pasien. Betul. Faham.